Dia pun lupa dia, bos. Adik, sekejap. Saya nak tanya awak, boleh? Awak rasa air ni ada tanda harga? Air tu? Kosong. Air dia mana? Ada harga tak? Yang tu bawah ada kan? Yang ni? Nak saman ke kita nak bagi nasihat kat dia? Nasihat lah. Nasihat dulu. Baik, dah ni. Okey, baik. Saya nak saman dia. Mana bos dia ni? Mana? Dia pun lupa dia, bos. Ya Allah, macam mana meniaga ni? Ni, air ni. Air mineral. Duk mana dia punya tanda harga? Macam mana nak cakap Apa yang satu set RM8? Tulis. Popol ekor yang satu set RM8. Cempedak ni jauh sangat. Yang ni pun satu set RM8. Ni cempedak juga. Panjang cempedak kau, Kak? Panjang cempedak. Budak kahwin. Oh, dia kahwin dengan siapa? What? Kak, saya nak kacau sikit, Kak. Saya peduli apa? Akak memang suka beli kat sini. First time. Tapi kalau tengok dia ada dia punya paus sambal dia, ada harga dia pun semua, akak rasa puas hati tak tengok macam ni. Mana kita boleh ketengahkan dia lah. Senang lah usaha dia. Senang untuk pengguna. Ya, sebenarnya bayar. Harga susah lah. Tak boleh bagi tepukan untuk dia Tengok juga dia pakai minyak apa ni? Takut dia pakai minyak paket ni. Botol. Ada pakai botol. Okey bang Tak nak kacau, saya nak kacau orang je. Kak, ini pakai timbang Boleh tak nak tengok timbang tu? Okey. Itu berapa kali tukar tu ke minyak tu? 2 kali sebulan? 2 kali tukar. Oh. 2 kali tu dia kira macam mana? 2 hari ke? 2 hari tukar. So sekali tukar je lah. Event 3 hari je kan? Oh 4 hari. 4 hari Jangan marah kak. Tanya. Sebab dia nampak pakai pukul lalat. Atas muka nanti melekat. Ini dikira macam mana? Timbang Boleh tengok penimbang dia. Pakai penimbang macam mana? Dia ada berapa penimbang? Ada 1, 2, 3, 4. Semua dah ada. Oi. Yang ni okey. Sebelah tu ada. 1, 2, 3. Buatlah satu lagi belah ujung tu. Sedap, orang kata sedap ni. Ya kak, apa pernah tengok kak? Saya pernah tengok, sedap. Gali pistachio tengok tak? Ha? Gali pistachio. Apa dia? Gali pistachio. Apa? Gali pistachio. Gali pistachio. Okey, tak pernah. Tak pernah tengok? Memang gelap macam tu ke? Macam ni punya gelap pun ada Yang ambil apa? Ambil barang. Ambil barang. Siapa ambil barang? Bos dia ambil barang. Tak, pekerja seorang lagi pegang ambil barang dia cakap. Habis? Oh, habis. Kak, yang ni boleh tak gantung? Pakai selotip. Kalau tak ada kan, kat gerai sana dia orang ada selotip. Saya tak tahu ni seafair macam mana. Buah, campur topping sama dengan timbang. Macam mana cerita dia bang? Kita tanya buah saya mana tak tahu lah. Bos kau ni pun sama. Hai, kau ni lucu-lucu lah. Kita dah buat pemeriksaan 90% mematuhi undang-undang. Tapi itu bukan tiket. Peniaga dekat sini tak nak letak tanda harga. Pelan-pelan naik, kita gempur.